Hanyut. Alright, kita tengok dulu macam mana. Tu dia besar-besar bass semua. 3 ekor dalam ni. Jadi aku nak keluarkan yang ni dulu. Yang ni dulu. Yang paling besar. Yang paling besar dulu kita keluar. Keluar. Okey, bagi dia bergerak dulu. Bagi dia bergerak. Tutup. Sana. Lagi. Sana. Lagi. Dia keluar dengan sendirinya. Okey, jom kita bersih kulit dia dulu kat luar sana. Okey, jom aku bersih dulu badan ni. Kita bersih badan dia dulu. Okey. Kulit dia memang hanyut bang, sebab baru lagi. Hanyut sangat-sangat. Hanyut. Sambil-sambil dia bergerak je, sambil-sambil kita buang kulit dia. Pergi kat motor pula. Ni cara kita bersih dia. Mudah je. Kalau ada melekat dekat kelopak mata, kena pegang kepala. Itu je lah. Tidak tahu lah ada ke tak. Tak tengok lagi. Ini kita buang dulu yang mana melekat dekat badan je. Sekejap lagi kita tengok dekat mata dia pula. Inilah geng kerja geng-geng SKC. Jaga ular untuk kegunaan latihan. Ini aset jabatan kita. Jadi kena jaga betul-betul punya. Gimana tu? Yang lagi. Piabur pula kulit atas ni. Tadi baru bersih. Sikit lagi hujung ekor tinggal. Alright. Mata dia bersih. Jadi jom kita simpan dia dalam sangkar. Simpan dalam sangkar. Jom. Let's go. Jom. Sudah sangkar Okay, jom. 1, 2, 3. Kembali ke tempat asal. Okay, settle. Sekor.